juga kentang serta karot ni masak dengan sempurna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di channel Masakan Umi Haja. Hari ini Umi nak masak ataupun nak buat sup hijau ya. Bahan-bahan yang diperlukan, ini cara Umi ya. Bahan-bahan yang diperlukan 300 gram daging ayam, ni dia ya. Umi ambil bahagian tulang-tulang sahaja. Dan karot, kentang, garam, serbuk sup ya, atau rempah sup ya. Umi guna rempah dia, Umi tak guna sup bonjot. Dan juga serbuk lada putih, air. Ini dia bahan-bahan yang untuk Umi kisar. Daun sup, 2 batang serai, halia, bawang putih dan juga bawang besar Holland serta cube pati ayam ya. Ini saja bahan-bahannya ya sahabat. Jom kita mula. Umi nak kisar bahan-bahan yang perlu kita kisar. Umi masukkan daun sup serta batangnya sekali untuk kita kisar ya. Umi ambil 3 tangkai daun sup ya. 1 biji bawang besar Holland, kita kisar halus ya. Dan juga 3 biji bawang putih. Manakala halia ni Umi tak kisar, Umi akan ketuk saja. Dan Umi masukkan sekali serbuk lada putih ya. Kita kisar dia sampai lumat. Kita panaskan minyak secukupnya, kemudian kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi ya. Kita tumis dia sampai dia pecah minyak ya, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Terlebih dahulu kita masukkan halia dan juga serai ya. Kita tunggu dia pecah minyak, kemudian baru kita masukkan rempah sup ya, dan juga cube pati ayam tadi. Bila dia dah pecah minyak macam ni, kita masukkan serbuk rempah sup ya. Kita masukkan secukupnya mengikut keperluannya. Anggaran dalam satu sudu besar macam tu ya. Kalau kita suka buat sup ni pekat, kita tambahlah dia banyak sikit ya. Kita masukkan cube pati ayam. Kita masukkan daging ayam. Kita masukkan lobak merah dan juga kentang ya. Kita masukkan air kocakan blender tadi ataupun air bilasan blender tadi. Dan kita masukkan air. Dan kita masak sup ni sampai daging ayam ni, kentang dan juga karot ni lembut ya. Kita tutup dia sebentar. Kita tutup ya, supaya daging ayam dan juga kentang serta karot ni masak dengan sempurna ya. Sekali kita kacau dia ya, kita balik-balikkan dia supaya dia masak sekata ya. Dan kita tutup dia lagi sampai dia lembut. Kita tengok dia balik semula, dah lembut ke belum. Kalau dah lembut, nantikan dia dah masak ya. Kita ambil sedu garpu, cocok sikit. Dia dah lembut. Dah lembut juga.
Ayam pun dah masak dengan cantik. Kita tutup api ya. Kita biarkan dia dalam 5 minit macam tu. Kemudian baru masukkan bawang goreng dan juga daun sup serta daun bawang ya. Biar buat panasnya berkurangan. Kita masukkan daun sup ya. Sebabnya buat panasnya pun dah berkurangan. Kita masukkan daun sup secukupnya. Dan kita masukkan sedikit bawang gorengnya. Ini dia sup hijau cara Umi untuk perkongsian hari ini. Rasanya sangat sedap dan menjelerakan. Makan bersama dengan nasi putih dan juga sambal kicap ya, bersama dengan keluarga tercinta. Umi ucapkan ribuan terima kasih dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera serta selamat menjumpa.